sebenarnya bila dibuat? Kalau ikut perjanjian pembelian tahun 2005. 2005, patutnya siap dalam 2007, tempoh 2 tahun. Berapa lama bila lepas daripada tahun 2007 tadi tu boleh duduk? Berapa tahun? Kalau ikutkan lama, saya start masuk pun awal 2013. Itu pun lama. Itu pun rumah haknya orang kata siap fizikal je lah. Fizikal. Elektrik kena buat balik. Elektrik, wiring semua kena buat balik sendiri. Air pun sama juga. Air itu yang masalah besar dulu. Masa mula perpindahan dulu tak ada orang kata sumber air sebenarnya. Lepas kita terpaksa tumpang dengan jiran-jiran kampung sini lah. Tumpang dalam setahun dua. Dalam usaha setahun dua tu kita usahakan juga untuk dengan Syabas. Ketika tu masih Syabas lah, bukan Air Selangor. Untuk jalan ni pun sama juga. Jalan ni kita minta inisiatif hantar Ihsan lah, ketua kampung lah, dengan bantuan dengan kata usaha politik lah orang kata kan.